saya kan tengok saat ni gapo ni buat content creator. Dia ni seorang content creator. Gapo ni dia sebenarnya dia duduk atas kursi tolok. Dia buat dengan laptop gapo. Jadi gak sebagai content creator gak banyaklah dia buatnya. Lepas tu dia buat content creator ni sebagai tu kerja dia. Moga kerja lain tak boleh buat dah. Supalah dengan hamba ni kecek je. Kecek buat video ni. Buat video saya duk kecek. Jadi dia buat video ni macam-macam lah. Dia boleh edit lah dengan laptop. Moga saya ni nak edit rano. Tangan saya pun tak boleh gerak tu gak. Tapi dia tak boleh gerak kaki. Jadi dua-dua tangan ni boleh gerak. Jadi dia boleh jadi content creator. Gitu.